modal dia nak jual kat Johor? Takkan nak jerit reformasi lagi? Lepas tu dia nak jerit khianat. Dia kata kita boleh tunggu sampai habis nanti. Kalau dia kata boleh tunggu sampai habis dekat Negeri Sembilan, kenapa tak tunggu sampai habis? Kalau dia claim, Anwar Ibrahim claim dekat Johor itu khianat kerana bubar awal, padahal awal dia taklah awal sangat, okey je, bulan 4 tahun depan kot, yalah kurang setahun lagi kan. Tapi kalau dekat Negeri Sembilan lagi awal kan, sepatutnya Negeri Sembilan 2028 nanti baru pilihan raya, bukan 27, bulan 4 2028, lagi lama. Kalau Johor dianggap khianat, adakah Negeri Sembilan tidak dianggap khianat? Tapi Negeri Sembilan lain is kerana UMNO yang khianat, dia kata macam tu. UMNO kata dia tak tarik sokongan. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Saya tak kata tindakan YB Aminuddin itu salah. Bagi saya tindakan dia betul. Tetapi kalau Anwar nak guna hujah yang tarik awal itu khianat, dia kena malu sendiri untuk Negeri Sembilan. Dia jangan guna hujah itu. Poin saya, dia tak ada hujah lain. Itu poin saya. Guna hujah lain lah. Gunalah modal lain kalau nak jual dekat Johor pun. Jangan guna modal pengkhianat tu, jangan. Malu kat diri tau. Malu kat diri sendiri. Kan malu kat diri sendiri kalau guna hujah tersebut. Sebab itu tuan-tuan, saya kata modal apa sebenarnya nak jual kepada rakyat dalam pilihan raya nanti. Dia tak ada modal. Dia nak buat reform apa? Tak ada reform. Dia tak tahu agenda apa nak dibuat. Sebab itu kenapa kita buat 12 agenda. Sebab kita tahu, kita dah tahu dah apa masalah negara kita, apa problem statement, apa masalah negara kita, kita dah tahu. So bila kita dah tahu apa masalah dia, baru kita boleh fikir macam mana solusinya. Isu dia adalah Anwar Ibrahim pun tak tahu apa masalah negara, rakyat negara ini. Diingatkan rakyat negara ini adalah rakyat yang nak meminta-minta, kan, nak meminta-minta lah. Dia orang susah, maka kita bagi duit kat dia. Dia macam Najib lah. Dia tak tahu apa masalah rakyat sebenarnya. Memang rakyat susah, tapi nak selesaikan kesusahan itu bukan dengan cara nak bagi duit tersebut. Bukan dengan cara itu. Itu sepatutnya jadi the last resort, bukan the first solution. Kan? Oh, kita ada SARA, kita ada STR, kita ada subsidi di dalam minyak. Itu kan penyelesaian, tuan-tuan. Itu quick fix yang memang kepakaran Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Dia nak memikirkan bagaimana nak selesaikan masalah rakyat ni, dia tak tahu. Dia tak pandai. Sebab itu dulu dia bergantung kepada Rafizi, Menteri Ekonomi. Macam mana nak selesaikan masalah rakyat. So Rafizi wujudkan, kita kena tengok statistik. Daripada statistik itu kita nampak bahawa rakyat sebenarnya begini. Kita tak boleh guna lagi konsep T20, M40, B40 cross board, maksudnya general untuk semua rakyat di seluruh Malaysia. Tak boleh dah. Habis tu nak buat macam mana? Kita kena ada pendapatan wajar. Macam saya kata tempoh hari kan, orang yang gaji 10,000, anak 5 orang duduk Kuala Lumpur, tak sama dengan gaji 10,000, tak kahwin lagi tapi duduk di Kuching. Tak sama. Kan? Kaedahnya tak sama, apa semua tak sama. Jadi bila dia tak sama, kita kena faham ketidaksamaan tersebut membawa makna bahawa cara untuk deal dengan rakyat ni berbeza. Malah kalau kita tengok, bukan sekadar setiap negeri je berbeza, setiap daerah pun berbeza. Di dalam negeri Sarawak sendiri umpamanya, daerah Kuching tak boleh nak dibuat sama macam daerah, contoh daerah Kota Semarahan. Tak boleh sama dengan contoh daerah Saribat, Betong umpamanya, ataupun Bintulu seumpamanya. Sama juga dekat Selangor, Kuala Selangor tak bolehlah dilayan sama dengan Petaling Jaya. Petaling Jaya tak bolehlah dilihat sama seperti Gombak umpamanya, ataupun sama seperti Rawang umpamanya. So setiap kawasan tu hendaklah dilayan berbeza. Susah lah Is. Itulah dia kerja kerajaan. Mana ada kerja kerajaan jadi ahli politik, pemimpin ni senang tu kan? Tak ada kerja senang. Kalau pemimpin rasa, wah, kalau aku nak jadi ahli parlimen, kemudian aku jadi menteri, aku boleh duduk, ada driver, ada kereta, ada rumah, wah seronoknya. Kalau itulah pemikiran, itulah orang paling tidak layak nak jadi menteri tu kan, nak jadi pemimpin. Itu orang paling tidak layak. Sebab itu nak bawa kepada parti bersama ni tuan-tuan, saya bagi warning siap-siap. Saya bagi warning siap-siap. Yang pertama, anda bila jadi ahli bersama, janganlah berharap bahawa anda bakal jadi calon.
Tapi anda boleh mencalonkan diri. Anda boleh mencalonkan diri. Diri anda akan dinilai berdasarkan merit, berdasarkan kebolehan, kemampuan anda. Pendidikan, hikmat masyarakat, ahli yang dah direkrut dan sebagainya. So benda ini apa dah dibuat, bagaimana pandangan rakyat terhadap anda, pandangan masyarakat terhadap anda, itu semua memain peranan. Okey? Jangan hanya sekadar aku ni dulu bekas guru besar, bekas pengetua, therefore bekas KSN, therefore aku boleh jadi calon. Tak semestinya. Dan ni satu lagi pesanan kepada kawan-kawan lah. Kalaupun Rafizi tak pandang anda, Nik Nazmi tak pandang anda, jangan kecil hati. Kan? Jangan kecil hati. Saya dah lama sangat dengan dua orang ni. Dua manusia ni saya dah biasa sangat dah. Kan? So mereka tak pandang saya tak kecil hati, tuan-tuan. Sebab bagi saya, dan saya tahu bagi mereka juga, adalah yang penting kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita. Kalau kita buat kerja kita tanpa mengharapkan dia pandang kita, kita buat kerja kita atas dasar untuk kita, atas dasar nak negara tu, rakyat tu. Itu yang dia nak. Kan? Itu yang dia nak. Kalau anda terpilih jadi calon, anda terpilih jadi menteri atau timbalan menteri di bawah bersama, alhamdulillah. Kan? Anda adalah orang yang terbaik. Kalau saya tidak terpilih, alhamdulillah, saya tak kisah. Sebab orang nak, kita kena ada pemikiran macam tu dalam bersama. Kita tak nak lagi sikap-sikap feudal. Sebab apa? Alhamdulillah, tuan-tuan, the moment anda jadi menteri, timbalan menteri di dalam parti bersama, anda diharapkan menjadi kuli abdi. Menjadi hamba abdi kepada rakyat. Bukannya anda jadi bos, bukannya anda jadi apa orang kata, jadi mando. Bukan. Anda adalah hamba abdi. You have to think, kena berfikir, kena mengusulkan, kena turun padang. Turun padang ni satu lagi, ni lagi masalah kepada pemimpin kita juga. Dia ingat turun padang ni, turun jumpa rakyat, bagi makanan. Dia ingat itu je. Bukan. Yelah, itu salah satu, tetapi bukan itu sebenarnya yang paling utama. Yang paling utama adalah anda faham, kalau di parlimen, di setiap dun, apa masalah setiap dun tu. Anda dengar masalah setiap dun tu. Anda tahu setiap lopak, setiap longkang, setiap lubang di jalan, setiap tiang lampu yang tidak berfungsi, setiap kawasan tempat pelacuran, tempat judi. Anda tahu dekat mana dia orang ambil dadah dan sebagainya. Anda tahu semua itu. Itu seorang pemimpin. Kan? Bukannya seorang pemimpin, dia duduk dekat Kuala Lumpur, dia duduk dekat Kuching, tapi dia punya konstituen, dia punya tempat dun dan juga atau parlimen dekat pedalaman sana. Tapi dia tak duduk bukan situ. Dia tidak memahami, dia tak turun padang. Turun padang ni erti kata itu, tuan-tuan, dia memahami apa masalah. Kan? Macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Macam mana nak bawa isu tersebut kepada orang yang berwajib. Sebab bila kita jadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri, kita ada akses kepada media-media kepada tools-tools ataupun jentera-jentera kerajaan. Walaupun kita tak boleh lah nak gunakan jentera itu, tetapi kita ada laluan kepada jentera tersebut. Di situ kepentingan kita sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. So kepada yang masuk bersama ni, kan, awal saya kata, kalau sekiranya anda rasa bahawa bersama ini tak boleh nak jadi kaya, satu lagi, kalau dah masuk bersama, katalah jadi kerajaan, aku masuk parti bersama tak dapat benefit lah, tak dapat projek lah, dan bersama bukan untuk anda lah. Bersama ni bukan parti projek. Awal-awal saya kata, kan, awal-awal saya kata bukan parti projek. So kalau nak jadi kaya masuk bersama, tak payah. Macam ada kawan saya seorang tu lah, aku tak nak ikut Rafizi lah Is, bukan dapat apa-apa pun daripada dia. Tak apalah, aku kata, kau tak nak ikut dia sebab tak dapat apa-apa, baguslah. Kita orang pun tak nak orang macam kau. Kawan siapa yang kenal saya dan kenal orang tu, dia tahu dah siapa yang masuk, kan. Aku ni banyak hutang, aku kena ada projek daripada orang ni, aku ada banyak bini, aku nak kena ada projek daripada kerajaan ni. Sebab tu saya kata, nak masuk politik, buat bisnes. Jangan kaya sebab politik, tuan-tuan. Masalah nanti. Okay.
Kepada minta tolong tuan-tuan, siapa ada tak yang YDP sekolah ke, yang mana sekolah-sekolah bandar lah, yang nak tengok sistem sekolah, yang nak tengok sistem sekolah untuk attendance dan juga cashless, boleh hubungi nombor admin saya 0135341977, 0135341977. So hubungi nombor itu, nanti kita akan tunjukkan satu sistem untuk sekolah. Dia ada cost dia lah, tetapi kita akan tengok macam mana sistem itu boleh benefit anda dan juga boleh benefit anak-anak kita serta parents dan juga sekolah tersebut. Kita ni tahun 2026 masih lagi nak guna attendance cara lama kan. Sedih lah. Okay, alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Bersama akan tetap lawan.